Assalamualaikum, jumpa lagi. Pagi ni kita daripada pagi di Naratiwat. So ni just nak share bilik dekat Imperial Hotel dekat Bandar Naratiwat lah. Harga dia dalam 75 baht, tak termasuk insurans pula, tak termasuk breakfast. Okay. So kalau tengokkan ni dia ada katil satu kat sini. Ada meja dan ada TV 50 inci. Ada peti sejuk. Lepas tu kerusi tempat buat kerja. Kerusi, side table. Alright. Nah, kita ambil connecting room kat sini. Ni bilik satu lagi. RM75. Ya. Sama juga konsep dia, cuma yang ni twin sharing. Ya, ni budak kecil kat sini. Dia orang kata buat review ni. Okey. Beg sudah ambil. Jom, kita nak pergi dah. Korang buat keluar beg. Ni, orang ni dah datang untuk ambil beg. Kita nak check out. Okey, bye. Next location is Summerton. Bye. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys. So, petang ni kita datang sini lepas pada kita check in hotel tadi. Lepas pada kita check in hotel tadi, kita datang ke pantai di Nara ni. Nara Pantai, Nara Beach nama dia. Dia kurang lah. Dia dekat je dengan pekan dia ni. Daripada hotel dia dalam 2 km lah. Sini dia ada banyak tempat jual-jual. Apa benda semua, makan-makan, tempat healing, dia letak kursi healing banyak. And then ni pantai dia lah kat sini. Ni pantai dia kat sini. So kita orang sampai ni lewat petang dah sebenarnya. Dah nak sunset dah pun. Sorry, sunset belah sana. Mana? Sunset belah sana. Okey. Tapi okey. Hopefully dia orang sempat enjoy the suasana pantai kat sini lah. Ombak macam besar juga lah ombak ni. Kat sini ya. Suasana dia cantik lah. Oi. Nala. Oi, jangan pergi jauh sangat. Tak apa, pergi tengok dah. Abang dekat sini bang, sini. Okey, ada. Thank you guys, thank you. Okey, kita ambil video ya. Ini yang Naila buat tadi ya. Sangat banyak di sini ya. Awak buat ke tadi? So, nak buat sekali lagi? Baik, saya tolong awak. Saya buat kat sini. Okey. Sekian saja persiaran daripada Pantai Nara di Naratiwat, Thailand. Okey, bye. Okey guys, makanan dah sampai. Ni saya order daging goreng, nasi putih, ini kuih tiaw tom yum, yang ini nasi daging merah dan telur mata. Ini air dia, ahu. Dia fine dining punya konsep kecil lah. Kita sekarang berada di kedai makan AKHOO, Akhu by Nasir. So kita tengah tunggu makanan semua sampai. Air dah sampai, makanan semua dah ada lagi 1, 2, ada 3 lagi, 3 order lagi. Alright. So tengok ni, macam yang ni.
Kita order kuih tiaw tom yum kan. Tengok ayam, ayam pula dah. Tengok udang dia. Besar udang dia. Dia bagi 2 ekor. Ni RM8 je. RM8 Malaysia je lah kalau convert harga dia. So basically dengan tempat makan ni macam ni, harga dia sangat kompetitif dan kira consider macam okey lah, affordable lah untuk kita datang makan dengan keadaan yang selesa, santai-santai kat sini, bawa family. Alright. Tapi kalau ikutkan yang waiter tu beritahu tadi, adik tu beritahu, dia cakap dulu ni kat sini sebenarnya famous dengan steamboat. Steamboat punya restoran. Buffet style lah steamboat. Tapi diorang dah tukar konsep buat masakan panas dalam 4 tahun yang lalu. Tapi dia kata kalau orang Malaysia datang kat sini memang akan cari steamboat yang dulu tu lah. Still orang akan tanya. Cuma sekarang ni dia buat masakan panas, tapi still kalau kita tengok rating dekat Google review apa semua tu, still orang kata memang consider high rating juga lah kat sini. Alright. Okay. Awak okay ke? Sedap? Cuba kita try makan ni. This is daging, okay? Sedap. Apa tu? Daging goreng. Alright. Yang ni butter chicken lah. Crispy chicken. Ni salad chicken. Salad yang bakar. Ni pakapau dah habis. Tinggal sikit je. Itu Maggi ya. Maggi, tom yum putih ayam. Tom yum putih ayam. Okay, nice. Okay, semua dah dapat. So semua boleh makan, insyaAllah. Kita try. Tapi alhamdulillah sedap-sedap. Cuma dia punya portion kat sini ada macam kecil sikit lah. Okey dengan harga lah. Sepadan dengan harga, cuma dia macam portion dia tu dia bajet macam ngam-ngam seorang. Tapi kalau jenis orang yang suka makan lauk banyak, kena consider sikit lah. Macam mungkin rasa macam sikit je lauk dia macam tu lah. Okey, alright. Okay, bye. Apa ya ni beli saat ni ni? Yang suka dia tak kata. 100 baht. Assalamualaikum. Okay guys, Assalamualaikum. Kita dah sampai di Summerton, Narathiwat. Tempat makan yang popular kat sini. Biasanya kalau orang datang ke Narathiwat akan singgah di Summerton ni lah. Dia tepi pantai betul guys, tepi pantai. Terbaik guys. Lepas tu kita tengok, kita order lauk seadanya untuk makan tengah hari. Ikan siakap, Ramadhani. kensom. Ni apa ni? Udang butter, daging bakar dengan asam dan juga ayam goreng kunyit, air, mango dengan limau ais. Alright. Okay guys, sila menjamu selera semua. Terima kasih. Okay, tutup kamera dulu. Kalau tak boleh fokus kita nak makan. Okay, bye. Assalamualaikum, berjumpa lagi. Kita dah selesai makan tadi di Summerton. Sekarang pukul 3 petang. Dia punya panas dia memang hangat-hangat juga. Kita kat sini. Lepas tu yang belah sana tu laut lah. Memang menghadap laut lah. Macam ni. Ni kalau petang ke ataupun nak ke senja ke memang cantik lah sebenarnya. Alright. Tapi matahari tenggelam belah belakang sana. Kan? Ini kalau sunrise cantik lah. Tapi sunrise kedai ni pun tak buka lagi. Dia buka tengah hari kan. So okey lah. So siapa datang ke Narathiwat boleh singgah di Summerton, di area pantai dekat sini. Setengah jam lah daripada bandar Narathiwat. So sekejap lagi kita orang akan bergerak ke Sungai Kolok lah untuk masuk ke Malaysia semula. Alright, okay. See you, bye. Okay, Assalamualaikum semua.
Sekarang kita berada di immigration Sungai Kolok ataupun Sungai Golok lah. Daripada Thailand tadi kita dah settle, exit, dah check pasport. Sekarang kita nak masuk ke Malaysia, Kota Panjang. iaitu checkpoint di Rantau Panjang, Kelantan. Yeay, dah sampai Malaysia guys. Kepada warga negara Malaysia, saya ucapkan selamat kembali. Sekian, terima kasih. Kita nak masuk Malaysia dah. Hai. Terima kasih untuk semua. Pengalaman di selatan Thailand ialah Nara dan betul. Makan makanan semua sedap. Mantap, terbaik. Okay, bye. Marilah kita masuk ke Kelantan.